Dia datang kepada Nabi SAW. Dia tanya, aku ni kerja berat, bulan puasa nak buat macam mana ya Rasulullah? Nabi kata, ambil satu benda kenyal, benda yang pokok tak hancur, kenyal, macam getah ke apa, bubuh dalam mulut, pokok, bagi air liuk keluar, telan air liuk tu, boleh. Jangan ambil cinggang pula, bubuh cinggang, rasa strawberry ada, rasa mint ada, telan, pergi. Sulaiman yang gerak kata Allah, pokok sesuatu tu dia punya nak habaq dekat kita bahawa tak suruh buka puasa lagi, buat macam tu dulu. Dah buat macam tu boleh mengatasi dia untuk berpuasa, masih berpuasa tapi masih kerja. Itu saya kata, dia buat dalam keadaan kerja ataupun sesuatu tetapi tidak melanggar hak-hak Allah. Itu sebab yang paling rendah. Ni puasa kita duk takat tu lah. Kita buat juga, tak tidur juga. Patutnya bulan puasa ni tak boleh tidur. Dia gemuk puasa, orang tuan kata. Gemuk gena, gemuk bagus dia. Dah gemuk puasa. Dia tak boleh tidur. Betul, tapi dah tak larang tidur bila dia tidur sungguh. Start ke 9 dia tidur, jaga-jaga buka puasa. Wah. Tu bila nak rasa puasa? Sulaiman yang gerak kata Allah, boleh tidur, tapi tidur takat berapa minit ya? 5 minit ya. Tidur ya bagaimana? Guru saya kata, nak tidur bulan Ramadan ni tidur macam ni. Tidur dalam keadaan lembekkan badan macam mana kulit pisang. Dan kulit pisang lekat kerah, koyak, terpulat dia pun. Macam tu kalau nak tidur ni, kosongkan minda, kosongkan apa, ingat Allah Ta'ala, kita lembek. Tidur. Saat lagi 5 minit bangkit macam kita tidur 5 jam. Tapi kalau kita tidur dalam keadaan stres, nak tidur, amboi, cincin yang besar, ayo, tapi nak tidur, amboi, lengan ni dia tidur dalam keadaan lu teringat dengki ke orang, amboi, baju tak boleh lagi. Tidur tu tidur stres, tidur tu 8 jam betul cukup. Kita yang tidur tak cukup-cukup ni pasal kita stres. Kita duk fikir hai dunia. Nabi SAW dia tidur sikitnya. Pasal apa dia boleh tidur sikit tapi dia boleh bangkit untuk berjuang? Why? Macam mana, bagaimana dan kenapa? Pasal waktu dia tidur, dia tak fikir hai dunia, dia fikir akhirat. Kita waktu nak tidur geram kat koni, rumah sebelah beli TV baru pula dah. Malah tidur itu mimpi tumbuh orang jiran sebelah sampai terak tu punya doa. Macam mana tak ganggu tubuh badan tidur tapi roh ni dia punya roh seksa. Tidur yang betul adalah tidur tanpa memikirkan dunia. Kau sudah fikir hai dunia, tidur. Walaupun kita seorang Perdana Menteri, walaupun kita seorang orang yang banyak jawatan, tidur relax. Dia buang habis masalah dunia. Tapi kalau baru jadi laki, nikah kemarin, tidur susah hati dah. Takut bini orang lain ambil, tidur susah hati. Tak ada boleh tidur pun. Sulaiman yang dirahmati Allah. Pangkat kedua, pangkat yang paling rendah adalah dia lawan dah juga. Boleh lawan, dia tak tinggal. Ayah kata hak mana yang paling tinggi tadi, dia tinggal. Dia tinggal terus. Hak mana yang boleh datang kepada lawan sabak dia. Abang Long pada Singapura. Dia tinggal terus arena gangster dia. Dia terus berubah. Yang tu pangkat sabar yang paling tinggi. Sebab apa? Orang quit dia pun dah ni dia tak rasa apa dah. Dulu quit sikit kan. Tu dah. Dia buang tu dunia bergelut ni. Macam tu. Itu pangkat sabar yang paling tinggi. Kalau kata pangkat sabar perempuan, saya ambil balik hak awal tadi nah. Kalau kata tak boleh tengok barang kemas, dia tak lalu dah depan pokok. Ada pokok ni. Ada. Pokok belah-belah ada tu belah-belah. Dia tak lalu lah depan pokok. Dia tak lalu lah depan kedai-kedai mak. Dia tak lalu lah. Oh, bagus. Tu yang kata sabar. Sulaiman yang dirahmati Allah. Pangkat yang ketiga.
pangkat pertengahan. Ini baru kita ambil pertengahan. Kita tadi saya suka ambil yang paling high, yang paling low. Ini baru ambil middle. Bagi kenai yang dulu, ambil pertengahan. Itu sebab kalau kita mengaji najis, betul tak? Kita mengaji najis dulu, dia ambil turun muqaf lazah, anjing babi. Lepas tu dia ambil turun mukhaffafah. Apa dia mukhaffafah? Paling ringan. Ayat kencing, budak-budak lelaki. Lepas tu baru mai mutawassithah. Betul tak? Kita mengaji dulu. Dia main peringkat dulu. Macam tu mengaji ilmu. Ambil hak paling tinggi, ambil yang paling rendah. Lah kali baru ambil yang tengah-tengah. Sebab yang tengah-tengah tu, kalau kita kaji hak tengah dulu, kita nak ambil hak tengah, ambil hak paling tinggi dulu. Boleh tak? Tak boleh. Ambil hak paling rendah. Rasa boleh lagi ikut yang kedua. Betul ambil. Baru ambil yang tu. Kalau ambil yang tu, ambil yang tu, ambil yang tu, taklah kali ya. Faham? Cara ambil ilmu. Lain tak pun, apa satu dia tak ambil. Betul lah. Payahnya bunyi pun tak payah lah. Dia kata, dia bilang tak puasa pun tak puasa lah. Allah kan maha penyayang. Tak apa lah, tak puasa pun tak apa. Esok aku sedekah bagi banyak, masuk syurga juga. Pelacur pun bagi minum ayam anjing pun boleh masuk syurga. Dia pakai kepala otak tu. Dia tak tahu kata nak masuk syurga bukan cara masuk syurga tu masuk pada syurga tu lah. Dia nak masuk syurga pada peringkat-peringkat baru boleh masuk. Tunggu dulu. Larat dah tunggu di padang mahsyar yang sedengkai saja matahari atas kepala. Jangan kata pelacur pun boleh masuk. Jangan kata macam tu. Jangan mengaji satu ambil ilmu yang paling rendah. Kena ambil atas dulu. Macam mana nak masuk syurga? Banyak amalan, sabar dan sebagainya. Lepas tu paling rendah. Rasa macam tu. Ambil hak yang tengah. Itulah kita pertengahan. Moga-moga kita boleh pertengahan. Kata nak boleh pergi nombor satu, kau tahu apa nak boleh? Ambil pertengahan. Hak nombor yang lah sekali tadi itu sebenarnya hanya sebagai sebutan ulama. Okey. Yang ketiga, pangkat yang pertengahan. Yang ini pangkat kita orang yang berpuasa. Iaitu bahawa tiada lemah ia daripada berperang. Perang nafsu tadi, nafsu salat. Maka senantiasa yang membangkitkan akan agama melawan akan yang membangkitkan hawa nafsu. Dia teringin nak nikah, dia teringin sungguh. Nikah dah pun nak nikah lagi, dia teringin sungguh. Hai nak gerek ya pun. Nikah dah sorak. Tapi bukan senangnya pun. Sunnah, ada kata, mau tampu hai ingat sunnah. Nak gerek ya pun. Gerek pun bunyi. Tu pun gagah. Muslimin yang dirahmati Allah, maka dia lawan nafsu dia tadi dengan ibadah. Apa dia? Contoh, Nabi suruh puasa. Kalau orang yang tak mampu berkahwin, Nabi suruh puasa. Kalau tu kata yang kita nak bincang ni pertengahan. Dia tak tahu nak buat apa, dah tak boleh makan bulan puasa, dia ambil Quran. Lawan nafsu tadi dengan ibadah. Kata-kata malam sendiri dah buka puasa, dia teringin nak merokok balik. Dia ambil sesuatu, berzikir. Dia teringin juga, kebulung juga dengan John. Kalau dulu downhill, dia bawa dengan zikir. Muslimin yang dirahmati Allah. Mukhalat tadi juga kata sahabat saya, tahu kurma ajwa. Ajwa pun mahal lah. Apa dia sekilo 100 lebih. Ambil makan dia tu, makan ajwa tadi, kurma. Biji dia jangan buang, isap. Kuluh macam kuluh mak cekelek. Letak, simpan. Sebab biji dia tadi pun ada khasiat. Mengikut kajian ulama, ajwa ni tu sebab Nabi suka kepada ajwa. Agak-agak teringin nak isap pun balik biji tadi. Macam tu je lah. Agak-agak teringin tengok, bubuh pula. Muslimin yang dirahmati Allah, sunnah.
lawan nafsu tadi dengan ibadah. Ambil hak sunnah ke hak wajib, ambil. Agak-agak teringat balik, lawan balik. Agak-agak teringat benda nak bawa kepada nafsu tadi, bawa balik dengan ibadah. Itu pertengahan. Macam kita lah hari ni, kita duduk berpuasa. Tetapi terkadang-kadang menang yang menyuruh kepada agama. Betul. Kadang-kadang betul. Dia tak isap kok. Betul. Dia tak teringin ke arah perempuan. Dia tak teringin ke arah nafsu. Dia tak teringin ke arah dunia. Dan iaitu akal pada ketika itu hasil oleh sabar. Masa tu sabar dapat. Ini orang yang pertengahan. Dan terkadang menang tentera syaitan. Kadang-kadang menang kat syaitan juga. Dan sit sekali pun jadilah. Lepas tu dia bagi balik kat kawan dia. Memang sit sekali ya. Ada kawan-kawan dia tu, dia isap rokok tapi hubung putin kawan dia. Bagi balik juga. Tapi kadang-kadang dia boleh, kadang-kadang dia tak boleh. Kadang-kadang dia boleh, kadang-kadang dia tak boleh. Muslimin yang dirahmati Allah. Sebab apa? Dan pada ketika itu telah luput oleh sabar. Dan orang yang ada pada ini pangkat yang pertengahan tadi masuk di dalam puak yang bersungguh-sungguh. Dia pun masuk dalam sungguh-sungguh. Lama-lama dia akan tinggal. Dia mula-mula dengan keadaan dia buat, dia lawan. Tapi kadang-kadang dia kalah juga. Tapi dia buat juga, dia berurusan. Itu pun nama sabar ke? Berurusan kesabaran. Faham? Ni dah mau sekali ya, tak boleh pergi bersepak. Dia ada dua kali sabar, iaitu sabar untuk terus bersabar. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-102 Allah sebut di dalam Al-Quran, khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatubu alaihim. Ni orang yang pertengahan. Dia buat, kadang-kadang dia terbuat balik hak yang lama. Dia buat juga hak baik. Lama-lama dia terbuat juga hak jahat. Dia buat balik. Maksudnya dia senantiasa cuba. Cuba dia tadi dua kali sabar. Yang pertama sabar atas dia cuba melawan. Yang kedua dia sabar atas sabar dia tadi. Ini disebut dalam Al-Quran yang maksudnya tadi khalaqu ala amalan salihan. Maksudnya mencampur oleh mereka itu akan amal yang baik dan lainnya yang jahat. Mudah-mudahan, kata Allah, mudah-mudahan. Dia campur tu maksudnya dia cuba. Tapi dalam cuba tu dia terbuat juga. Tak apalah, tapi dia cuba lagi. Mudah-mudahan, kata Allah, menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Dia bukan tak semayang. Dia semayang, cuma dia lewatnya. Pasal apa dia lewat? Pasal dia duduk rajin tengok duda terlaris. Maghrib kau dulu lah kan. Dia bukan tak mayang maghrib, tapi dia mayang pukul 8 lebih. Mayang pasal apa? Pasal tengok apa dia ada cerita pukul 7:30. Tak tahu. Kau tahu tak apa dia tu? Cerita tu lah. Bukan dia tak ni, dia tahu. Hari itu ustaz kata kena mayang awal waktu. Apakah perbuatan yang paling afdal dalam kehidupan? Tanya Ibnu Mas'ud kepada Nabi SAW. Ayyul birru ya Rasulullah. Apa benda yang baik yang patut kita lakukan? Allah kata, Nabi SAW kata, as-salatu miqatiha. Salat pada awal waktu. Itu perbuatan yang paling baik. Thumma, kemudian apa? Nabi kata, buat baik kepada dua ibu bapa. Perbuatan yang baik setelah kita semayang solat awal waktu. Kemudian apa? Yang ketiga, Nabi kata jihad fisabilillah. Hari ini kita tak ada lah. Maka persoalannya ulama hadis mengatakan jihad fisabilillah itu termasuk dalam orang yang bangun tengah malam. Dia bangun tengah malam selek. Bukan jihad yang kata nak pergi angkat pedang. Duduk di Malaysia pasal apa nak pergi angkat pedang pergi berperang untuk orang lain. Kita tak mampu pergi. Maka jihad di sini disebut oleh ulama hadis
bahawa dia boleh bangkit tengah malam untuk sembahyang tahajud pun jadilah. Itu yang dipanggil jihad fisabilillah. Kan? Bulan Ramadan boleh buat, insya-Allah. Sebab apa? Kita jaga-jaga untuk makan sok. Maka kita akan buat. Itu yang terbaik. Bulan puasa ni cukup cantik. Okey, baik. Masuk balik. Mereka itu dan alamat bagi orang-orang yang di dalam pangkat ini, pangkat yang pertengahan, bahawa meninggalkan ia akan setengah daripada keinginannya, iaitu keinginan yang dhaif, keinginan yang keinginan yang biasa-biasa ya, isap-rokok, keinginan hak duk suka duk menyanyi dalam bilik ayam, keinginan suka makan benda-benda makruh. Benda-benda makruh ni, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau boleh tinggal kurang-kurang. Apa dia makruh? Makruh ni maksudnya sesuatu yang tidak disukai dalam agama. Apa dia makanan yang makruh? Tahu tak? Kalau tahu sekali lagi tak mau makan pula ke, marah kat saya. Yang pertama sekali, petai. Makruh. Marah tak? Dah, pasal tak makan. Tuan-tuan tengok kalau makan petai, pergi bilik ayak lepas tu pula pergi mayang terawih makan petai tadi. Allah, kawan sebelah Allah. Orang tak mau kawan dengan kita. Petai. Seterusnya apa dia? Belacan. Mula nak marah. Belacan tak ada, kata Ustaz. Makruh makan belacan. Pasal apa? Pasal benda tu busuk dan bawa mudarat. Dulu masa tak berapa nak makan, cakap elok lah, sejak-sejak kaki belacan tak ada sampai, tak boleh makan nasi, tak ada ni, tak boleh tumbuk sampai, tak boleh lah semua fashion. Ambil mana? Mau menghingau ambil. Orang baca Quran ada izah halqi, ada izah syafawi, dia semua dengar ambil. Malah kena semua nak ni ambil gagah lagi nak makan. Sampai hidup dia ni. Mau bangkit pagi ya tonyok, mau bangkit pagi ya tonyok, mau tonyok bangkit pagi. Pasal apa? Gantai luar hidup. Makan ni. Dah depan ni pun lebih kurang lah. Dak makruh ni kalau boleh tinggal. Pasal apa tu yang saya nak kata di sini? Kita tinggal juga. Tak ambil juga lah. Itu dia kata meninggalkan sesuatu yang kecil-kecil saja. Tapi kalau meninggalkan daripada terus tak mau sembahyang, itu hak besar. Berzina, tinggal berzina, tapi kadang-kadang berzina juga. Ni hak dia. Yang tu sabab. Apa dia macam tu? Yang sabab yang benda kecil-kecil saja. Kan? Saya tak mau dah dengar mula hari ini, saya tak mau dah belacan-belacan. Bulan depan boleh kot. Bulan depan boleh lah. Tak apa lah, maksudnya dia tinggal tapi ada juga. Tapi dia cuba nak ubah. Itulah proses perubatan, tuan-tuan. Mau kalau makan dia garu, mau kalau makan dia garu. Weh larat nak garu, berhenti lah sah. Esok sejak 2 menjak hilang dah gatal, makan balik garu pula, berhenti pula. Macam tu lah. Macam tu lah nikah pun. Tanyang tak lapar. Tinggal lah sah. Macam tu lah. Silimin yang kira menjalan. Nah, kata sabar, tangga sabar. Sebab apa? Kalau kita sabar, penyakit kita tak dapat. Ni mula nak angkat takbiratul ihram ya, iblis mula cucuk mempanau dengan korak tadi. Allah. Dia mai tahu tu dia nak kacau. Nampak? Pasal apa? Tadi makan lagi belacan. Elok-elok mayang dandan ayam nak lindung mula benda ni. Alhamdulillah. Mula-mula. Maka tinggallah sah. Padahal lega elok esok. Ikutlah. Itu kata sabar. Yang sabar yang benda-benda biasa, jangan sabar yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Dan ketahuilah, habis dah pangkat-pangkat kan. Boleh pergi lagi kan? Bukan khidmat je. Khidmat ke 12 hari. Kita boleh sampai ke 12. Bukan nak masak apa. Jangan. Kalau saya kuliah duha di Tafaqquh Fiddin Al-Hana 11.30 ke 12 apa saya ambil?
Boleh tahu tu? Muslimin ini rahmati Allah. Oh, tak sabar, tak sabar, tak apa, kita nak pandai lah. Dan ketahuilah, kata ulama, bahawasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masalah. Sabar ni tiap-tiap masa, tiap-tiap minit, tiap-tiap saat kena ada. Nah, jangan kata bulan puasa ya kita sabar. Jangan kata aku waktu dah 15 aku kena sabar lah. Anak esok waktu 15 sabar lah, jangan nak minta menikah dah. Daripada mula-mula dia terbit, kita dilahirkan, kita kena belajar sabar. Mak kena sabar, pak kena sabar, semua kena belajar sabar lah. Itu kata ulama, hajat kepada sabar setiap waktu. Jangan kata tunggu mai waktu. Okey. Kerana barang yang mengenai akan manusia itu tiada sunyi daripada dua macam. Manusia tak boleh lari daripada dua macam yang akan diuji kesabarannya. Dua macam manusia yang akan diuji kesabarannya. Yang pertama, setuju dengan keinginan. Dia mau sungguh, dia nak sungguh ke arah tu. Maka tiba-tiba dia tak boleh buat, dia kena sabar. Dia nak ke arah tu. Dia nak sungguh ke arah benda yang dia nak. Tak abang kata contoh macam mana. Dia nak ke arah tu, tapi dia kena sabar. Contoh, tuan-tuan ingin ilmu, tuan-tuan teringin nak ibadah, tuan-tuan kena ada ilmu, tapi laluan ilmu itu tadi tuan-tuan kena sabar. Okay. Yang kedua, menyadari ia akan dia adapun yang setuju dengan keinginan seperti sihat tubuh badan, tiba-tiba sakit, sabar. Selamat, tiba-tiba tak selamat, sabar. Semua orang tak mau benda yang tak elok. Semua nak yang elok. Nak sihat tubuh badan, nak makan sedap-sedap, naik gerek turun gon. Tahu naik gerek turun gon? Tak payah kayu. Kalau nak mau lah itu, tiba-tiba nak kena naik balik kayu kena sabar. Turun gon tadi tak payah kayu, seronok. Semua orang nak seronok, tapi menyalahi keseronokan. Itu pangkat kedua, iaitu bukan pangkat, itu puak yang kedua. Selamat, siapa tak mau selamat, tapi nak selamat kena sabar. Dia kena uji dulu. Kalau tuan-tuan berlayar di lautan, tuan-tuan kena ada ilmu berenang. Kalau tuan-tuan tak pandai berenang, tuan-tuan tak selamat. Nak boleh berenang, kena belajar, kena sabar. Okey, contoh. Kalau tuan-tuan nak masuk ke hutan, tuan-tuan kena ada ilmu masuk hutan. Kalau tidak, tuan-tuan sesat. Macam mana nak boleh tahu masuk hutan je nak? Kena mengaji, kena sabar. Baik, seterusnya, keinginan iaitu kekayaan. Tak ada siapa terus jelek-jelek mata terus kaya. Ada orang kata dia anak orang kaya. Anak orang kaya tu pak dia yang kaya. Dia bukan kaya pun. Kalau dia tak ada ilmu, kekayaan pak dia yang setinggi gunung, dia kai. Habis juga. Dia kena sabar juga, pergi tuntut ilmu macam mana nak menjaga kekayaan pak dia. Kena sabar juga. Jangan kata senang dalam hidup. Baik. Dan kemegahan yang dapat datuk, yang dapat kemegahan dalam dunia, semua itu menyeru kepada hidup kita. Tapi nak dapat kemegahan tadi pun kena sabar. Nak dapat kehebatan orang yang berilmu, megahlah juga, tapi bukan suruh megah pergi tunjuk ke orang. Megahlah. Megah ni maksud dia, bila tengok dia rasa gah. Itu maksud megah. Bukan tengok dia rasa takut. Itu tak kena. Kita tengok puan ni, kita rasa takut. Kita tengok puan ni, kita rasa megah. Lain. Okey, contoh. Kita tengok polis, pasal apa kita takut? Pasal dia bawa undang-undang, dia pegang pistol. Dandang rumah. Tapi tak ada polis, dia langgar lampu merah, dia ikut dan. Itu tak kena. Dia tengok ustaz, dia tengok ulama, dia tak pakai tudung, lari tak cukup tanah. Tu takut, bukan megah.
megahnya ulama tadi sampai orang tengok dia rasa kagum. Jangan tengok megahnya ulama tu tadi, bila tengok tak pakai tudung atau buat benda jahat kita lari, itu takut. Lain kan, ada maklum-maklum ada buat bendang, pi bendang tak pakai tudung. Tengok-tengok ustaz lalu batas-batas naik motor benda 70 kira belakang. Nampak ustaz selok kain batik pun atas kepala. Ustaz punya pun. Dia kata dia tutup tudung lah. Yang bawah tunjuk korang. Benda jadi juga. Sampai tak ketahuan halau. Muslimin yang dirahmati Allah. Pasal apa? Pasal benda jadi. Ustaz-ustaz cerita, ustaz-ustaz lama cerita bagi kita. Apa mengajar betul-betul. Tengah mengajar sebaru jalan. Kata tudung tu hanya tudung kepala. Tudung tu tudung ke semua. Yang orang dulu faham tudung kepala, badan pakai apa dia? Kemban. Yang atas pakai kentola sambil duduk sidai baju. Ambil pakai yang tengah, mau kena tarik sikit, tolak dia. Lepas tu pakai kentola. Dia kira dia tudung. Aduh, ilmu tak mana dia ambil kata tu. Cerita bagi Habib yang kata tudung tu macam mana, yang kata tutup aurat tu bagaimana. Tolong. Ni ustaz-ustaz yang lama-lama, syekh-syekh lama hamba cerita lagi betul kat depa. Kami nak cerita tak boleh dah, depa keras. Hamba tolong cerita apa nak. Muslimin yang dirahmati Allah. Tu kata kena ada ilmu, benda tu semua babul. Tapi kena sabar lah macam orang mula-mula nak pakai tudung. Dah belajar nak pakai tudung. Tudung tuan-tuan bukan trend. Tudung tu syariah. Bukan trend. Dah tengok trend kita orang kampung mau pakai tudung, kita pun pakai tudung. Kan dapat pahala tu. Cara dia dapat hanya dia dapat beda dia hidup sebagai orang yang ada kehidupan, tetapi dia tak bersyariat yang secara betul-betul. Dia pakai ya. Tapi kalau dia niat kerana Allah nak meninggikan syariat, apa pun dapat pahala. Tapi kalau dia niat kerana ikut orang, bukan dapat pahala. Nah, pakai tudung tutup aurat. Kadang-kadang atas pakai tudung, bawah baju. Malah kata ni bulan puasa. Baju meringin macam nangka tunggu jatuh. Tudung pakai, tapi bawah Allah seluar. Mau tonggek sikit nampak lorah. Muslimin yang dirahmati Allah, tolong tegur anak-anak cucu kita. Okey kan? Muslimin yang dirahmati Allah. Itulah yang dinamakan sebagai sabar. Sabar tadi kalau boleh biarlah ianya berterusan. Walaupun kita hanya buat tak buat, tapi biarlah dia berterusan. Itulah yang dinamakan sebagai pertengahan di antara pertengahan sabar kita. Okey. Matakat tu saja pun. Nanti saya nak masuk lagi ada bahagian pula. Mau cerita bab bahagian memang betul terus dengan khutbah Jumaat saya lagi tami juga. Tu tak masuk bahagian pula. Dia ada bahagian dia pula. Bahagian pertama, bahagian kedua. Kena sabar tuan-tuan. Nak berjuang kena sabar. Bukan kata main-main terus kata berjaya, kejayaan pada Allah kita. Kena sabar. Kalau kita baca dalam satu ayat Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kena takwa sungguh-sungguh, baru Allah tarik kita keluar daripada permasalahan sabar tadi. Kita kata kita nak buat sesuatu benda, tapi kita tak sabar. Bukan tak sabar yang main-main, memang tak sabar sungguh. Allah tak akan berkeluar. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan kita orang yang Allah tarik keluar daripada permasalahan tadi. Allah takkan tarik keluar daripada itu. Takkan berjaya. Berjuanglah macam mana pun, takkan berjaya. Pasal apa? Pasal kita tak takwa, takut sungguh-sungguh buat tadi kerana Allah. Bukan kita berjuang tadi kerana manusia. Bukan kita buat tadi beribadah tadi kerana manusia. Ramai hari ni orang yang buat kerana manusia. Itu sebab dia tak boleh sampai takat sabar. Contoh saya kata ni, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Sia-sia ya semayang tuan-tuan. Kalau kita tak ada ilmu, sahun ni cuai, tak ada ilmu.
Yang kedua, buat solat tadi kerana tunjuk ke orang. Maka sabab sahur tadi sabab dituntut ilmu. Sabab yang kedua iaitu sabab dalam keadaan cuba. Kalau depan orang boleh sembahyang 1 rakaat 5 minit, 1 rakaat 2 minit, cuba sembahyang di rumah 1 rakaat setengah jam. Boleh tak? Boleh tak? Ni dah mau terawih kan tanya masjid hang bukan berapa dia. Kira nak habis cepat, masjid hang bukan berapa dia. Kami ke 10.30. Tanya kawan lain pula, hang masjid hang bukan berapa? Kami ke 10. Mai kawan lagi nombor 3, kami 9.30 habis dah. Aku nak pergi masjid hang. Dah, kawan nombor 4 kata, kami ke 8.30 habis dah. 8.30 tu sabda, haram tak mayang. Kita ni kalau istirahat lah tuan-tuan, bulan ibadah, bulan sabar, bulan tak boleh nak ambil masa yang lama untuk cari bekalan kematian. Pasal apa? Mau lama sikit tak boleh pergi, mau lama sikit tak boleh pergi. Sebab kita tak sabar. Nak boleh pahala tak boleh, kita tak mau pergi. Lepas tu buat alasan lama tu imam tu kita tak hati. Nama apa mayang sunat tarawih? Takkan nak apa enak apa? 40 tahun dah nak apa enak ni. Tuan-tuan nak apa enak tahu apa? Kita sampai tak ada macam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tu imam rukuk lah apa? Maksud apa? Inna apa enak al-kautsar fa salli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allah. Belakang. Boleh main enak tak enak je. Tuan-tuan, ambillah Ramadan ni hak yang baca tadabbur. Apa dia tadabbur? Panjang-panjang rasa. Kata Imam Nawawi yang ditabikkan daripada kata Imam Syafi'i, sembahyang ni kena cari sabar. Sembahyang ni kena cari sakit. Sakit apa Ustaz? Sembahyang hilang khusyuk dah. Sakit yang boleh datang khusyuk. Apa dia yang sakit boleh datang khusyuk? Tuan-tuan tengoklah. Cara duduk kita macam mana? Yang disunatkan iaitu duduk di atas punggung, di atas kaki kita, dipanggil iftirash. Kaki hendaklah dipacak. Sakit? Ya, akan sakit. Buat juga. Sebab itulah Imam Syafi'i kata, di kala kesakitanmu kamu menyedari bahawa lemahnya dirimu. Baca macam tu. Duduk depan Allah Ta'ala, duduk baca tahiyat, kaki duduk pacak, duduk kepak. Baru belajar nak kepak jari. Dulu duduk macam ni lah, duduk. Itu kan dapat pahala sangat pun. Tapi duduk sah. Yang patutnya duduk macam ni, punggung atas ni, kaki kanan pacak. Dia duduk, dia rasa lengah kerana Allah, sakit kerana Allah. Maka Allah pandang akan hambanya dengan pandangan kasih sayang. Kita luka jatuh motor, kita luka jatuh berdarah. Orang kata macam-macam, ambil yang mayang pakai tayamum lah. Kata Imam Asy-Syafi'i, cuci dulu darah tadi, ambil juga ayat sembahyang, ayat mata meledek penting. Allah pandang kita dengan pandangan penuh kasih sayang. Wahai malaikat, hamba-Ku membuatnya kerana buat ayat mata meledek sakit kerana Allah. Duduk tawar mazhab Syafi'iyah, duduk tawar sangat lama pula tu. Ambil bila nak bagi salam ni, duk marah kata imam. Dah, jangan duk merungut, jangan duk merangat. Lengah sakit kerana Allah. Itu beza. Sebab ialah kadang-kadang hak tu imam pula dia disil. Tahu tu imam dia disil. Tu imam umur 80. Allah. Redha lah. Sebab apa? Saja Allah nak uji kita, saja Allah nak letak kita atas, kita sabar kerana ibadah. Kita pun Allah. Jangan ikut dia pula. Dia Allah. Sebab kita macam biasalah, cuma kita sabar kan. Ambil 3 kali macam tahiyat
salam lagi. Tak apa, sabar dulu. Mai isu pula, mayang lagi. Tuan-tuan baru sembahyang dalam keadaan macam tu. Saya biasa sembahyang dengan nama dia Syekh Ugain. Guru kepada guru saya, guru kepada Syekh Nuruddin Al-Banjari nama dia. Saya sempat bersama dia nama Syekh Ugain. Dia sekali baca surah Yasin sampai habis satu sembahyang. Kalau kata 4 rakaat, bahagi 4. Dia baca surah Yasin. Lepas tu setiap kali rakaat akhir, Sami Allahu liman hamidah. Tua dah Syekh Ugain. Allahumma hdina fiman. Dia baca doa kunut. Setiap kali sembahyang doa kunut. Sebab bagi pendapat dia kena baca. Sebab apa doa kunut? Doa kunut ini doa keselamatan harian. Itu sebab Imam Syafi'i suruh kita baca doa kunut. Apa maksud kunut? 10. Maksud kunut ada 10, tuan-tuan. Salah satu daripadanya adalah berdiri. Salah satu daripada maksud kunut berdoa. Salah satu daripada maksud kunut sabar. Bukanlah sabar. Tuan-tuan merumuhkan. Ada lagi boleh baca dalam kitab. Maksud kunut itu tadi. Maka bila kita berdoa ketika kita berdiri, Allah akan perkenankan dalam solat. Kita banyaknya berdoa di luar solat. Kali ini di dalam solat, maka Allah kebanyakannya, kebarangkalian dia 99% Allah akan terima. Itu sebab mazhab kita Syafi'i dituntut untuk berdoa kunut ketika surah. Minta supaya akidah kita, hidayah kita, afiat kita sepanjang hari sampai subuh esok selamat. Terus dibaca doa kunut. Terus sudah petikai dalam bab kunut. Buat ya. Ada sebab itu kata ulama, kata Imam Syafi'i, kerana nak menyelamatkan kita. Itu sebab bila jadi apa-apa kebarangkalian, jadi apa kemudaratan pada umat apa dah? Sahabat-sahabat kita di luar sana, di Palestin, di Syria dan sebagainya, orang minta buat kunut nazilah. Sebab minta selamat. Itu poinnya. Ni untuk minta selamat rumah tangga kita, minta selamat untuk hati kita, jiwa kita, tubuh badan kita. Maka subuh-subuh kena buat. Maka diselamatkan kita sampai subuh pagi itu. Tu je. Itu pendapat mazhab Muslimin yang dirahmati Allah. Tapi kena sabar. Apapun dengan arti kata kita beribadah, kita kena banyak sabar. Nak pahala, kena sabar. Itu saya kata, dalam bab duduk saja tadi, dalam sembahyang kita ada 4 jenis. Dalam 4 jenis itu semuanya menguji kesabaran kita. Okey. Setakat itu saja tuan-tuan. InsyaAllah. Moga-moga dengan apa yang kita bincangkan, moga-moga dengan apa yang kita perkatakan, moga-moga dengan apa yang tuan-tuan beri kepada saya untuk mengetuk hati tuan-tuan, membuka hati nurani tuan-tuan, mengapa kita dilahirkan di dunia ini, dan apa perlu kita buat sepanjang umur kita, dan kemana kita akan pergi. Tuan-tuan fikir-fikir. Lihat ke kanan, lihat ke kiri. Itu sebab dalam sembahyang disuruh kita lihat. Lihat ke kanan, lihat ke kiri. Cuba lihat. Masih ada di antara kita yang masih hidup, dan mungkin isu mereka akan pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuba tuan-tuan tengok kiri kanan tangan tuan-tuan masih ada. Satu hari tuan-tuan akan kelam sekelam-kelam, sudah tidak nampak apa. Kerana tuan-tuan sudah berada di alam barzakh. Yang ada hanya bawah adalah amalan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan kedatangan Ramadan kali ini adalah yang terbaik bagi kita. Moga-moga dengan kedatangan Ramadan ini telah mengusik hati kita untuk kita berubah kepada benda yang paling baik untuk kita lakukan demi Allah, demi Rasul dan demi Islam. Akan itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Apa tadi? Kadang-kadang kalau akan kuat dulu, cuba macam mana? Betul lain. Okey, mana yang cucuk hukum kawan? Apa hukum?
orang tolong cucu. Nak hukum kat siapa? Mau hukum hisap ke hanya orang yang cucu? Dua-dua sendiri lah. Dua-dua sama pahala. Yang pergi tolong cucu apa? Macam yang saja pergi bakar buat dosa macam tu. Lebih kurang. Kadang-kadang buah sisa. Kaki bodek ni tolong cucu. Lebih kurang. Nama dia syubhah. Orang syubhah ni mula dia cakap lagi. Orang syubhah ni, ada ulama kata sama dosa dia. Tadi saya kata pahala tadi sajalah. Sama dosa dia dengan orang yang melakukan. Tapi ada ulama kata 2 kali ganda daripada orang yang melakukan. Sebab apa? Dia pembakar maksiat. Kalau orang ni tak ada, sunyi tak? Faham tak? Kalau tak ada orang yang tolong cucu, tak ada orang yang tolong bawa, tak ada orang yang tolong balut, tak ada orang yang tolong buat, takkan ada lah benda-benda maksiat. Itu sebab kalau kita ambil daripada satu benda, cerita panjang pula dah. Satu hadis Nabi SAW, benda yang dilaknati akan benda yang berkaitan dengan Arab. 10 benda yang Nabi laknat. Pembawanya, pemerahnya, penanamnya, apa semua. Itu ambil kait dengan takwil lah. Ambil kait. Kalau kata tanam pun dapat dosa, tolong bawa pun dapat dosa, tolong bawah pun dapat dosa. Sampai jadi pagat kita kilang kasbut pun kena juga. Pasal apa? Dia hampir duk pergi jaga kilang kasbut tu buat apa? Kalau hang tak jaga, tak ada siapa akan buka kilang. Pasal apa? Tak ada orang tolong jaga. Maka dia tak buka lah kilang tadi. Maksudnya, kalau benda takwil kepada laknatnya kepada benda yang berkaitan dengan Allah, begitu juga dengan benda-benda lain. Kalau tak ada orang pergi tolong cucu, tak ada tolong orang tolong pergi jentik pergi jalan, lama-lama dia berhenti. Tu yang kata orang yang tolong cucu tadi 2 kali dosa daripada orang yang hisap. Pasal apa? Pasal nak bagi rasa takut. Jangan ra'i. Itu maksud dia. Jangan ra'i. Dah tahu kata isteri macam tu yang ada pergi turut buat apa? Contoh. Dah tahu kata suami hang macam tu yang ada pergi turut buat apa? Lebih kurang macam tu. Cubalah ubah. Cuba ubah rumah tangga. Dah tahu kata anak tu jenis perangai ketegak. Dah tahu kata anak tu jenis perangai tu. Dia pergi turut buat apa? Cuba bawa kepada Islam. Cuba bawa kepada hak mana yang patut. Dia turut lagi tu dia. Macam itulah lebih kurang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.